Cumanya dalam kehidupan ni hang kena ingat satu, apa benda yang hang kejar dalam hidup. Okey. Kalau kau tanya apa yang aku kejar dalam hidup, susah je. Yalah, sebab apa? Sebab setiap orang apa yang dia impikan tak sama. Apa yang aku nak kejar dalam hidup aku? Ya. Uish, susah juga nak jawab. Mungkin kalau apa yang aku nak kejar dalam hidup aku, nak sediakan tempat tinggal selesa untuk anak dan bini aku lah kot kan. Okey, tak apalah. Kita akan orang kata apa, kita akan bekerja ke arah tu lah. So kalau macam aku pun selagi mak ayah aku ada, so aku akan nak berkhidmat lah. dan berbakti. Betul. Walaupun apa saja pandangan ataupun pendapat orang lain tu, maksudnya aku tahu itu fokus aku dan itu yang aku kejar. Dan di samping tugas-tugas aku sebagai seorang pendidik, tetap aku laksanakan macam biasa lah. Tetap kita laksanakan mengikut panduan dan juga arahan. Sebenarnya kalau ada yang bagi pendapat kat kau, pindah je lah, tinggal parent tu, aku rasa semua tu tak kena. Sebabnya kau, walaupun kau duduk jauh, kau still jalankan tanggungjawab sebagai pendidik. Still jalan. Betul. Still tak ada kau tinggal ke apa, tak ada. Aku kan tetap melaksanakan tugas aku, walaupun dari segi kekangan masa dan juga tenaga lah. Tapi alhamdulillah setakat ni semua tugas-tugas yang diberikan tu aku dapat buat lah, alhamdulillah. Di samping aku juga dapat berbakti dan berkhidmat kepada mak ayah.